Assalamualaikum, saya Wan Ella Isati dari kelas 3 aktif akan membentangkan bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Subtopik 7.2, Sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Sistem pentadbiran barat memberikan kesan kepada kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat di negara kita. Mereka kehilangan kuasa dari segi mentadbir dan hubungan luar, kuasa perundangan dan kuasa keuangan. Kesan pertama terhadap kuasa pemerintahan adalah pentadbiran tempatan. Di Negeri Sembilan, British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong pada tahun 1874 dengan menyebelahi pembesar tempatan, Datuk Kelana. British menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan Yang Tuan Antah. British seterusnya menguasai Rembau, Jelembu dan Seri Menanti dengan cara menempatkan pegawai magistrat dan pemungut hasil. Menjelang tahun 1895, British menyatukan semua daerah dan membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Di Sarawak pula, Brooke melibatkan pendudukan tempatan dalam pentadbiran untuk mengukuhkan kuasanya di Sarawak. Pembesar Melayu yang berpengalaman misalnya Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggu dilantik mentadbir Sarawak untuk memudahkan Brooke menghapus kebangkitan pemimpin tempatan. Di Pahang, pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrat menyebabkan hilangnya kuasa pentadbiran pembesar di daerah masing-masing. British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan daripada Datuk Bahaman. Tindakan British ini memalukan beliau dan menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Di negeri Perak, Residen British yang pertama ialah J.W.W. Birch. Beliau menggunakan tekanan supaya Sultan Abdullah mendandatangani surat pengisytiharaan yang membolehkan Residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Tindakan J.W.W. Birch menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya kehilangan kuasa. Seterusnya, di negeri Terengganu, pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman menggugat kekuasaan Sultan dan pembesar. Hubungan luar negeri pula ditetapkan oleh British. Di negeri Kelantan pula, pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku Besar Jeram hanya diberi jawatan yang rendah iaitu Tok Kuan Muda. Beliau kehilangan kuasa, wibawa dan keistimewaan. Engku Besar Jeram Tuan Ahmad dan Tok Janggut menjalankan kempen menentang pentadbiran baharu itu. Akhir sekali, di Sabah, pentadbiran SBUB menggugat kedudukan Mat Saleh iaitu pembesar di hulu Sungai Sukut. Dalam satu rundingan antara Mat Saleh dengan William Cowie, Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Kemudian, SBUB memungkiri janji dengan mengambil semula Tambunan daripada penguasaan Mat Saleh. Hal ini mencabar kuasa dan kewibawaan Mat Saleh. Kesan yang kedua adalah perundangan tempatan. Di Nanning, British berusaha melaksanakan undang-undang barat. Tindakan British mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dol Said dan mengganggu sistem perundangan Nanning yang berlandaskan adat pepatih. Di negeri Perak, pembinaan balai polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim mentadbir kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Akhir sekali, di Pahang, konflik antara Datuk Bahaman dengan British menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang tergugat. Kesan terakhir terhadap kuasa pemerintahan adalah kewangan tempatan. Di Perak, pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Birch di Kuala Sungai Perak menyebabkan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan pembesar Perak terjejas pendapatan mereka. Akhir sekali, di negeri Pahang pula, dengan pengenalan pegawai magistrat dan pemungut hasil, Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Mereka ditawarkan allowance bulanan yang sangat kecil. Misalnya, Datuk Bahaman ditawarkan allowance $70 sahaja sebulan. Para pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan allowance tersebut dan membantah tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Kesan terhadap kehidupan masyarakat membawa maksud kesengsaraan kepada rakyat.
British memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Sebagai contoh, cukai terhadap petani di Pasir Putih. Terdapat perbezaan yang ketara sebelum pentadbiran British dan selepas kedatangan British. Sebelum pentadbiran British, kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maka cukai yang dikenakan adalah rendah. Tanah yang tidak diusahakan dikecualikan daripada cukai. Namun, selepas kedatangan British, setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Setiap tanah mempunyai keluasan 400 depa persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang, iaitu 30 sen setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Masalah membayar cukai. Penduduk Pasir Putih, Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Penduduk yang enggan membayar cukai ditangkap dan didenda. Keadaan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British. Hal ini bercanggah dengan nilai tempatan kerana British melaksanakan beberapa perubahan baru dalam pentadbiran. Misalnya, penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk pertempatan atau berhumah. Cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda dan jika gagal membayar denda akan dipenjarakan. Kesan yang dihadapi masyarakat Sarawak berlaku pada tahun 1894 apabila DJS Bailey, iaitu pegawai Brooke yang bertugas di Simanggang, mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lupar. Beliau mengeluarkan arahan memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Orang Iban membantah paksaan supaya berpindah ke pertempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Ketika memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan seperti tempayan dan tembaga dirampas oleh pegawai bertugas kerana gagal membayar cukai di samping dikenakan denda sebanyak 10 kati, iaitu $7 dan 20 sen. Sepatutnya, barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai pula biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Di Sabah, pentadbiran SPUB menindas orang Murut. Mereka dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah atau penempatan. Akibatnya, orang Murut kekurangan bekalan beras untuk makanan harian. Orang Murut dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Suami isteri orang Murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, dikenakan denda sebanyak $1. Peraturan baru ini menyulitkan kehidupan orang Murut. Kesimpulannya, sistem pentadbiran barat mengancam kehidupan sosial masyarakat tempatan. Kestabilan dan kemakmuran yang dinikmati terjejas akibat tekanan yang diberikan oleh British. Oleh itu, pemuafakat amat penting untuk memastikan perjuangan penentangan ketidakadilan dapat dicapai. Terima kasih, itu sahaja daripada saya untuk bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Subtopik 7.2 iaitu sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Seterusnya, saya akan membincangkan bab 8 iaitu kebijaksanaan rakyat dan pembesar Melayu menanggani cabaran barat. Subtopik 8.3 iaitu usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Assalamualaikum, saya Wan Ella Izzati dari kelas 3 aktif akan membentangkan bab 8 iaitu kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menanggani cabaran barat. Subtopik 8.3 iaitu usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Pengenalan yang pertama adalah para pembesar negeri-negeri Melayu berusaha bergandingan dengan pemerintah negeri dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. Kemudian, usaha pemodenan negeri melibatkan pembangunan sosio-ekonomi,
pembangunan pertanian, pembangunan bandar, pentadbiran dan pendidikan, ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan serta kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Usaha pertama adalah pembangunan sosio-ekonomi. Long Jaafar dan Tengku Menteri Ingah Ibrahim adalah usahawan biji timah. Mereka memajukan daerah Larut Matang, berjasa memartabatkan bangsa dan menerusi penguasaan ekonomi. Pada abad ke-19, mereka berhadapan dengan perluasan kuasa British. Long Jaafar membawa kemajuan di Larut dengan memperkenalkan negeri Melayu di pasaran dunia sebagai pengeluar utama biji timah, menggalakkan pusat pengajian agama dan membina sekolah Melayu Matang pada tahun 1826 untuk memberi pendidikan kepada anak tempatan. Tengku Menteri Ingah Ibrahim pula adalah jutawan berwatak nasionalis dan berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Beliau menemui Sultan Abu Bakar Johor untuk mempelajari sistem pentadbiran moden baginda bagi memajukan daerah Larut. Usaha Ingah Ibrahim berakhir apabila beliau dijatuhkan hukuman dibuang negeri ke Pulau Seychelles dan meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Pada tarikh 9 September 2006, jenazah paduka Menteri Ingah Ibrahim dikebumikan semula di Kota Ingah Ibrahim, iaitu Kompleks Sejarah Matang di Taiping. Usaha kedua adalah pembangunan pertanian. Wan Muhammad Saman dikenali sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah kerana mencetuskan idea membina terusan dari Alor hingga kaki Gunung Jerai, Gurun. Terusan dibina dengan ukuran panjang 36 km, lebar 7.5 meter, dalam 1.5 meter dan menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional. Sempena mengenangkan jasa beliau, terusan dinamakan sebagai Terusan Wan Muhammad Saman. Kejayaan pembinaan Terusan Wan Muhammad Saman memberikan kesan kepada pembangunan negeri Kedah, terutamanya dalam bidang pertanian. Banyak tanah dibuka untuk penanaman padi dan banyak lagi terusan kecil dibina untuk mengairi tanah sawah. Usaha yang seterusnya adalah pembangunan bandar. Datuk Muhammad Saleh bin Perang melukis peta lengkap negeri Johor untuk memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaraan dan sistem perhubungan. Beliau mengasaskan pembukaan Bandar Maharani atau dikenali sebagai MUA, Endau dan Bandar Panggaran iaitu Batu Pahat. Peta Johor dilukis oleh beliau. Ketepatan ukur peta tersebut disahkan oleh pakar-pakar Jabatan Ukur dari London. Pada tahun 1893, Batu Pahat dibangunkan oleh beliau dan 1894 dibuka secara rasmi. Datuk Muhammad Saleh bin Perang dikenali sebagai Datuk Bentara Luar, menjawat beberapa jawatan dalam pentadbiran Johor seperti Pesuruhjaya Polis pada tahun 1868, Ketua Jabatan Ukur 1883 dan Ketua Jabatan Tanah pada tahun 1887. Usaha yang keempat adalah pentadbiran dan pendidikan. Datuk Jaafar bin Muhammad memelihara kedaulatan negeri dengan mengarahkan bendera Union Jack British dikira lebih rendah daripada bendera Johor. Memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Mewajibkan pegawai British berkhidmat di Johor memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Datuk Abdul Rahman bin Andak bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British, bijak berdiplomasi dan berpandangan jauh untuk mengekalkan kedaulatan negeri. Bijak mematahkan usaha perluasan kuasa British. Beliau dibesarkan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Pada tahun 1888, perintis menubuhkan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa. Badan Persuratan terulang ketika itu. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor. Membentuk jawatan kuasa pelajaran negeri yang terdiri daripada tokoh birokrat, agama dan masyarakat. Mendesak diwartakan pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor. Syekhul Islam Terengganu, Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Aidrus terkenal dengan gelaran Tok Ku Paloh, pembesar istana yang dilantik sebagai Syekhul Islam dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin III.
tokoh penting dalam memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan peluasan kuasa British di Terengganu, termasuk terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Usaha yang kelima adalah Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan, Datuk Abdullah Haji Dahan, Undang Luwak Rembau ke-18 pada tahun 1922 hingga 1938 dan Raja Chulan, Raja di Hili Perak pada tahun 1920 hingga 1933 merupakan golongan bangsawan yang dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Mereka menuntut pembentukan Regimen Askar Melayu Diraja untuk menjaga keselamatan bangsa, mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Usaha yang terakhir adalah kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi pada tahun 1877 hingga 1939 memainkan peranan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutamanya dalam hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad ke-20. Bersama-sama Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dengan Abang Haji Bul Hasan menubuhkan sekolah khas bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Pada tahun 1925, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Pada tahun 1932, beliau dilantik sebagai Datuk Imam. Beliau juga mengasaskan Majlis Suyuk Islam yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Di Sabah, orang kaya kaja Haji Muhammad Arsyad menjadi Ketua Anak Negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Beliau menjaga keamanan, mengutip cukai dan mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan. Beliau juga menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri yang mengendalikan kes berkaitan dengan hukum adat dan syariah. Kesimpulan untuk subtopik 8.2 adalah sejarah membuktikan negara kita memiliki tokoh kepimpinan yang berwibawa, yang berusaha membawa kemajuan dan pemodenan untuk kesejahteraan rakyat. Kewibawaan pemimpin terdahulu wajar dihayati dan dijadikan inspirasi untuk membina kecemerlangan diri bangsa dan negara. Itu sahaja untuk bab 8 subtopik 8.2. Maka berakhirlah pembentangan saya.